kasih Liana Rosli mengakui tidak menjemput kakaknya, Ros Azlina Rosli atau Kak Nona, ke majlis rumah terbukanya baru-baru ini. Menurut Kak Kem, keputusan itu dibuat susulan beberapa isu yang timbul, sehingga dia memilih untuk tidak berpihak kepada kakaknya. Saya tak jemput, jangan tanya kenapa. Saya tak boleh nak cerita, cukup sekadar korang tahu saya tak jemput dia. Hubungan dah baik, tapi bila jadi isu, ada hal berbangkit. Saya tak sokong dia, jadi saya tak nak jumpa dia, katanya. Dalam masa sama, Kak Kem turut mendedahkan bahawa terdapat perkara serius yang melibatkan pihak berkuasa sehingga dia tidak dapat berkongsi butiran lanjut. Ya, sebab anak dia duduk dengan kita masa tu. Sekarang dah tak duduk sebab dah ada rumah lain. Saya pun tak boleh nak cerita lebih-lebih sebab benda ni dah melibatkan pihak polis. Jadi tak tahu nak cakap apa lagi. Anak-anak tu kejap lagi sampai. Memang Kak Kem jemput sebab mereka memang dengan kita, ujarnya. Mengulas lanjut, Kak Kem menegaskan bahawa tiada sebarang alasan yang boleh menghalalkan perbuatan tidak bermoral, khususnya melibatkan golongan muda. Apa yang saya boleh cakap, tak kiralah anak buah ke, anak sendiri, kau pakai skirt pendek ke, itu bukan alasan untuk buat sesuatu dekat anak tu. Tak boleh, itu jenayah. Bukan tiket untuk sesiapa buat apa-apa. Benda tu memang salah, tegasnya. Terdahulu, bekas suami kepada Kak Nona, Maizlan Edi Abdul Manap tampil membuat pendedahan mendakwa anak-anaknya menjadi bangsa cabul oleh individu yang dipercayai rapat dengan keluarga mereka. Menurutnya, laporan polis telah dibuat dan kes berkenaan kini dalam siasatan. Malah beliau turut mendakwa dua orang anaknya yang berusia 17 dan 21 tahun mengalami trauma serius akibat kejadian tersebut.